Tindakan seorang pemandu lori tanah yang memandu laju dan melulu mendapat kecaman selepas melanggar 3 kereta. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Kepala Batas, Pulau Pinang pada 3 Jun 2025. Difahamkan, kejadian berlaku apabila lori berkenaan terlajak ke laluan bertentangan sebelum merempuh 3 kenderaan lain. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan keadaan kemalangan dan mangsa yang terlibat. Lori bawa tanah merah daripada sana, bukan lori projek kita, lori projek lain. Dia terbabas. Dia naik atas divider sana, dia naik atas divider sini, dia langgar kereta ni. Jadi kereta kena langgar. Ni lori dia. Dia berhenti saat kawasan itu, dia langgar TMB temporary ni.